Serious ah? Oh my god. This content is going to be dope. So begitulah ceritanya. So untuk part kali ni kita biasa-biasa je. Kita just siut lah dia ambil gambar guys. Aku pula M-Star berjalan-jalan. Ya dua aku kena, ni dua masuk ke dukun. Kita pergi berjalan-jalan hari ni. Okay, supaya kita kena update je guys. Hai guys, so kita nak pergi makan dulu. Ini Farhis guys. So hari ni actually matlamat kita adalah kita akan bershopping untuk Bad cheers guys. yes, bad cheers, okay. Dan saya adalah guest kita untuk backflip. Ya, dia adalah backflippers kita. Wow, Yes, dia adalah orang, dia dah berlatih 2 minggu jugalah kita orang train dia untuk dia backflip nanti. Dia gempak lah kita orang tengok progress dia tu. Yes, the best tangga OD dah. the best part is dia backflip pakai jubah. That's the most interesting part. Korang kena tunggu back cheers nanti macam mana. Sebelah lecturer dia backflip. Nanti juri tengok macam gempaknya budak ni boleh backflip. Ya? Orang kata ada udang di sebalik jubah. Macam gitu. Mana dia? Kopok leko. Ada kopok leko. Di sebalik jubah gitu. So hari ni kita nak shopping untuk back cheers punya baju. Untuk ni Estella kita. Saya adalah RT. So we are bestie, okay? Saya tengah tunggu nak dye rambut dia je. Takut shaking. Blonde gitu. Dengan Takkan- keding-keding sekali aku dye. Blonde, okay? Kita akan blonde. Macam mana? Takut lah nak blonde-blonde ni. Gitu. So kita akan pergi JJJ dulu untuk mencari barang-barang yang diperlukan. Ni first time aku datang sini. Serius lah. Yes. Oh my god. Aku pernah pergi Evo Mall je, weh. Pernah pergi lagi. Sebab tadi aku ingat kita nak pergi Evo Mall. Dalam kepala otak aku daripada pagi tadi, okay, kita nak pergi Evo Mall hari ni. Bolehlah kita nak pergi JBR. Aku macam, JBR? Tapi kita nak pergi JJJ. Faham tak? Macam, dah lah masing-masing pun ada J juga kan. Kita akan buat fashion show. Fashion show Estella. JJJ terus. Yes, Estella akan rambut maroon Ya, saya akan dye rambut saya. rambut maroon. Kau mampu tak rambut maroon? Rambut raya terus guys, rambut raya. Rambut raya. Raya apa? Raya haji. Aidilfitri dah habis. Raya haji je. Raya haji pula guys, raya haji. Alif tahun ni dia tak masuk guys. Tahun lepas dia lah yang paling frisbee. Dia lah stuntman kita. Tahun ni dia pula buat Tahun ni dia pula apa? Cartwheel Dia cartwheel. Dia lah ketua props juga. Macam mana? Ada sepatah 4 kata? Tak ada. Okay, nanti dia akan bercakap. Aku tak sabar lagi nak tunggu siapa special guest hari ni. Saksikan siapakah special guest itu Dia akan surprise. Ada surprise? Surprise ada, special guest pun ada. Special guest tu surprise kita. Oh ya, okay. Ingatkan ada 2 surprise. Aku pula suka surprise-surprise macam mana. It's time to shop. Yes, it's time to shop. Maaf ni bukan review TikTok ke apa untuk jalan-jalan Japan. Jangan claim korang tak bayar kita orang. Oh my god, real. That is so arty. That is so arty guys. That's so arty. That is so arty. Okay. Ni saya pegang. Okay. Ni yang opening tu kan, tutup macam ni. Ui. Macam, lepas tu yang tampon tu macam baling. Oh. Wow. Baju lagi. Kita check baju dulu. Baju yang penting. Dia comel-comel babe, tapi dia tak boleh pakai tengah-tengah. Aku takut kau dah tak boleh tahan, kau buka pula sweater tu. Ni short sleeve. Macam ni kau nak pakai Farhis. Aku pakai yang sleeveless terus guys. Aku nak leopard print untuk Wafiq. Ni skirt yang paling ketat korang boleh jumpa. Siap. Baroness pula terpaling ni. Ada corset. Kita kena cari yang elegant sikit lah untuk Wafiq. Wafiq dia macam Yang Wafiq sampai tak? dia cakap, aku tak tahu macam nak describe baju tu. So aku tak ni. Dia macam ni, baju dia lebih kurang macam ni, faham tak? Macam business macam tu. It's giving Chanel. Betul, baju yang Chanel. Macam ni lah. Ni boleh reserve. Tu macam ibu mengandung dik. Maaf cakap. Macam ni. Ni sumpah Baroness punya weh. Tak tipu. Ada satu scene tu Baroness pakai baju ni. Real. Wafiq pula Terus macam Lidi. pula Lidi macam mana? Maaf lah Wafiq mengata sikit. Maaf cakap. Bentuk badan lah. Dia pula seamstress kita. Dia pula seamstress. Oh kau ke yang ni tolong jahit kan? Ya betul, dia pula seamstress. Love lah. Kita ada tukang jahit.
bagi Wafik pakai ni. Aku nak yang macam business classy gitu. Kalau macam tu kena cari dekat jacket. Nama dia tweed jacket, babe. Weh, skirt. Weh, comel. It's giving Sumpah. It's giving Estella. Estella kan? It's giving Estella. Sumpah. Kau nanti kau kena pakai spek. Kau spek ni lah kan? Spek sama lah. Spek yang sama. Sebab dia sama macam tu juga. Apa nak dress merah, semerah-merah darah. Faham. Macam bright red lah. Macam ni kan Baroness punya. Kind of business macam ni. Yeah. Wafik 100% can fit in this. RM5 je, Bi. Alina. Guys, aku tengok Faris, guys. Testing. Fashion. Kena tak? Fashion. Tak. Almost there. Kena cari yang lebih kurang lagi. Dia sangatlah okey. Dia bukannya drag queen je, dia queen of drag. Banyak betul dia jual bontot kat dalam gambar kat galeri aku. So dia talent. Bukan setakat jual bontot pun, memang dia jual depan kita terus. Yes. Itu bukan jual, dia bagi free. Sumpah Estella coded. Macam Estella yang baik tapi senyap. Tak nak pakai seluar ni ke? Aku macam comel kat Ain. Lepas tu rambut merah. Alik gila. Kau ingat tak Estella dia pakai baju ni? Yeah, ingat. Sebab aku ingat detail of the Cruella walaupun tengok sekali je. Tersilap aku dia pergi pakai ni waktu dia nak interview tu. Oh my god. Ada lawa gila. It's giving Versace. Oh, so Versace. Versace. Ya weh. Tak apa, kita pegang dulu. Bapak jarang. Kau pegang vest. Maaf cakap jarang betul. Ya, vest yang mana? Oh, kena cari vest juga. Pegang. Kau pakai baju apa? Kau nak backflip ni? Kena cari yang selesa sikit lah. Okay guys, so kita tengah cari baju. Oh god. Like special guest. Oh my god. Why is he recording us? Why? There's a stalker. Korang jangan lari. So ni, it's dukun Chanel era. And Versace. Betul. Tak, kita orang tengah pilihkan untuk Wafik sebab Wafik Baroness. So Baroness memang kena macam 8 gila. This is so Baroness though. Kan, ni Baroness punya. Time dia tengah tidur, yang dia tengah ambil 7 minutes naps tu. Wow. Sangat detail. Yes. 7 minutes. Yeah. Isn't it 9 minutes? Sebab dia is giving tweed jacket. It's 7. Okay. So ni ke dia punya special guest? Ya, ni lah. Hello. Kau dah ambil baju kau ke? Belum. Ni Adina tolong pegangkan dulu. So aku pegangkan dulu. So yang Wafik punya dulu. So Wafik punya susah sebab dia tweed. Tweed jacket memang nak kena cari yang ni sama dengan dia punya skirt. So skirt sekarang ni dia macam baju dia lawa. Skirt lawa tapi warna lain. Faham. Nak biru juga? Macam tu lah. Tak, sebab tu aku ni ada biru, ada yang ada warna yang ni juga. Tinggal. So nak cari yang lebih kurang. Macam ni juga lah. Memang dia, kalau kau tengok yang design kotak-kotak macam Chanel. Namanya yang cantik lah. Macam it's giving business tau. Corporate lah. I like that. Ya. Nanti Wafik pakai turban. But I can see. Okay, honestly, better Yes. Baroness tak pernah tunjuk rambut dia. Dia pula muslimah macam mana? Tolonglah korang cari skirt yang lebih kurang. Aku dah sakit mata dah ni tengok. Oopsie. Literally the same size. Oopsie. Oh my god, guys. Sebab itulah korang jadi special guest hari ni. Sebab korang cari macam tu je cepat dia. Macam mana? Masuk bodoh. Sorry. Kau jangan gelak kat aku. Kau kesian. Satu kedai ni tahu masuk bodoh. Sumpah masuk. Yeay. Masuk. Sumpah. Crab besar lah juga. Cuba tanya. Tak, nanti boleh order. Wapik punya. So kita punya tailor. Kita punya tailor ni. Body tea. Body chick body. Tak, sebab Alik nanti dia boleh ni, dia jahit kan. Dia guna machine. Yes, mesin jahit. Yes. What the heck? Kau pula macam mana? Itulah pasal semua orang ada side quest ni. Kita kan dukun, kau lupa ke? Mesti kita boleh ambil troli kot instead of pegang macam ni. Agak Sebab aku rasa macam sakit tangan pegang.
Kau pula special guest, at least macam masuk tadi ambil terus kot. Troli kan, Mak Asha Korang kat. kan special guest. Dia tak payah buat apa-apa kot. Sebab Ya kan terus ambil tadi. Kita lagi nak ambil. so macam yelah special guest lah, tapi ni bukan orang kata show dekat TV je. Tak ada special sangat. Macam tu. Di dalam group batches kita. Dia tak masuk lagi ke dalam group tu? Aku rasa tak ada kot. Dia tak ada dalam tu. Guys, dukun in Chanel era guys. Can you believe it this far? Like to JJJ. Guys, this is new collection. This is Baroness collection. Nama dia I recognize it. I recognize it. Of It's course, mine. it's mine, darling. God. Oh my god. Weh. Masuk. Tapi ni sebab lah, sekejap aku kena tanya Wafid dulu. Takut dia tak nak yang mana-mana. Dia mana boleh tak nak? Come Come on, on. man. Come on. Dia memang kena nak. Dia kena. Dia kena. Wajib. Tak nak dia kena nak. Betul. Yes. Kita dah okay. Aku kena call dia sekarang. Ya sekarang. Video call. Like for real. Video call. Okay. Wow, Estella. That is so Estella. Estella mangkau. Hope I don't die in this. Nampak weh. Ni Estella, lepas tu dalam baju you yang memang tutup balik harga. Wah? Mak cakap tutup balik harga. Boleh simpan balik kot. Bila tengok harga tu macam tak cantik lah baju dia. Tak sesuai dengan kau Faiz. Tak payah lah. Tak macam tak boleh lah. No, but this is exactly yang what. macam ni macam okey. Kita Dia macam macam tu macam boleh buat tak nampak je lah kan. Macam tu. Tak dia sama. Oh sorry, dia memang tak ada price tag tu. Sorry. So free lah. Okay, faham. Boleh tukar. Bukan dik, bukan. Yang tu apa? Anjay. Anjay ada 50% mongok. Bodoh. 50% off. tak, dia orang tahu, dia orang pekerja sini. Kau nak menipu pun macam dia tak makan kau punya ni pancing, tak ada. semua ni murah ke? Mesti 20 kan. Yang ni 20 lah. Tapi okey lah sebab dia tebal. Mana? Korang ambil kan? Korang ambil je. Macam tak tengok pun price tag. Kita orang pula ambil kan dah lawa-lawa ni tak tiba-tiba tak jadi kan. Tapi sabar aku nak tunjuk satu kali. Cak. Besar. Tak buat lagi lah. RM5. RM5 je. Yang gigit tikus tu kau tarik je ke bawah. Bagi dia terbuka, bagi nampak peha terus. Wafid pula nak tunjuk peha macam mana. Dia boleh buat split ke? Dia boleh buat split kan. Ya Allah, lembutnya budak tu. Dia cakap dia dah Bukan lama tak segal- buat split tapi tak apa. Bukan dari personality. Dia cakap dah lama tak buat Tiba-tiba dia split. buat. Dia cakap Bukan- dia nak buat jump split yang macam ni. Oh my terus, god. Baroness kali ni ekstrim lah, takut lah. Kita kena jadi bijak. Contoh kalau yang tadi RM40, tapi stiker dia pakai seluar kena beli juga. Ni kan. Yang ni RM20, pakai seluar harga lagi murah. So, Agree. nampak? Smart money, babe. Faris kena try dulu lah. Bro, I'm not that nice. Kau kan petik. Body tea. Sorry? Body. Yes, body tea. Body tea. How many words in Farhiz? Whatever, still 8. 7, 8. You ate. 7, but you 8. Why 7? Because DVM 27. 7, 8, 9. So like Yeah, 7, 8. 7. Kind of like better. Where is this going, guys? We don't know the content, but it's okay. It's okay. Borak kacik. Tak, it's giving borak kacik but in British. Siap dah semua. Topi. Topi ada tak? Punch. Yang topi macam tadi. Bowling, right? Dia ke ni, ke sini. Tak pun ke sini terus. Kita tengah video call Wafid guys. Tak tahu dia bangun ke tak. Hello Nia, cuba buka kamera. Wait Wafid, kau buat apa? Study lah Nya. Busuk lah. Tak ni, kita orang tengah dekat jajan Jepun. Kita orang tengah nak cari baju kau untuk voucher. Cuba kau tengok mana yang okey. Sekejap. Tak ajak yo. Ya, kita ada 4 set of Chanel punya ketua. Ada tak yang paling seksi paling jarang? Babi nak paling jarang. Yang jarang tu aku dik, bukan kau. Jalan-jalan Jepun dekat mana ni? Kita orang jalan-jalan Jepun dekat Bangi, dekat Kid Mall. Tak ajak. Siapa lagi tu? Aku pula last minute, macam mana? Ikut
itulah yang style mana paling montok. Sebab macam kalau kita orang bagi kat kau semua macam gempak. So kau kena pilih mana yang kau nak. Berapa ni? Kau jangan main gila bodoh. Kenapa? Berapa ni? Berapa? Dia tanya berapa ni? Tak tahu. Ini jaket RM20. Yang ni jaket RM20. Lock lock Akak lock TikTok. Akak lock Yang ni RM5 je kak. Yang ni RM5 dek. RM5 je skirt ni. So total RM25. Tapi kalau akak beli lock sekarang saya bagi RM25. 20 je. Okey, boleh tak? 25 kan murah tak? Ya, cantik weh. Cuba kau angkat. Kau tunjuk depan kamera ni. Kau muat je, kau kurus je dik. Ya Allah, beli skirt. Montok. Babi nak pakai montok boleh. Untuk kau apa-apa boleh babe. Sialah, cakap wapek semua okey je. Dia okey je babe. Yang penting montok. Montok paling nombor 1. Cute. Dia comel. Comel. Wapek kata okey je babe. Jadi kata korang pilih lah mana-mana, yang penting montok. Okay, macam mana? Kita jalankan tanggungjawab je. Skirt sependek mungkin, sleeve setinggi mungkin. Tapi tadi dia kata okey je lah kalau panjang. Ini okey, semua okey. Perlu kan benda ni? Kita buat dukun naik lah. Oh. Wow. Oh, Alif kau siapa? Kau memang kau siapa tu? Kau lah akan jadi pengarah. Sebab kau yang keluarkan daripada mulut kau dulu. Menarik, aku setuju. 8. How many words in dukun haiwan? 10, but still 8. 10 out of 10. Yeah, 10 out of 10, babe. 8. Sila sebab borak kacil. Kita dengar apa yang Alif cakap tadi. Boleh. Okay, kita akan war-warkan. Okay guys, dukun, dengar sini baik-baik. Kita akan buat dukun night, diiringi oleh segala fashion show dan di lead oleh Alif. Oh, how many words in Alif Sanizam? 4 plus 7 11 out of 10. 8. 8. Memang kacik tu dok. Sumpah kacik British. Sarapan apa ni? Lepas tu dia senyap. Manim. Love kacip. Lovey, hoki-doki. Pusing sikit. Lucu. Lagi sekali, pusing dia sekali. Ada supporter guys. How many words in Farnavin? 8. So nanti kita akan dye warna Merah. Ni Alina pakai Jangan cakap orang salah bagi. ke Grace kan. So merah tadi tak jadi lah. Mana troli kita? Masih guys. Babe, Apa tinggalkan je lah. It's fine. tapi baju kita mesti gantung. Ya, nanti kita pergi. Ni, takut orang apa ada staff tadi dia ni. Serius ke? Ya, serius tak? Serius. Adin dah shaking. 8. Kau kacip bro. Kau yang kacip. Kau sampah tu nak gabung dengan apa tu? Dress hitam. Nanti top dia pakai baju apa? Dress hitam. Apa base? Kan yang sampah tu kan? Apa base dia? Kalau sebab nak buat dia sampah kan. So yang sampah. Bukan. Katakanlah kan ni kan. Katakan ada corset. Lepas tu belakang dia sampah. Bawah ni nak Sambung buat kan? base tu. Baru orang nak angkat. Thinking of tahu tak guni beras. Tahu? So dia ada base dia keras lah. Nampaklah kembang dia tu. So macam belakang ni baru letak. Sampah. Jadi tak ada base dress lah. Just corset sambung. So pakai baju apa waktu sambung corset tu? Apa base dia? Base dia maksudnya tak ada base. Oh tak ada base? Corset. Oh so corset je lah. Faris dia panggil. Dia suruh pergi Pokemon. Aku part time Pokemon trainer. Kau boleh join Ichat. Betul, saya geng-geng Icha, geng-geng Acap juga sekali ya. Kita orang sebenarnya behind the scenes kita part-timer. Kita pergi Cari rehabilitation Pokemon. of Pokemon juga. Oh, faham. Extinct Cari species Pokemon kat gitu. JJJ guys. Betul, exotic Exotic. Guys, I don't think this is my gay era yet. But bitch, I'm not gay. Coming out guys. I'm not gay, but we need to be one. At a time, y'all. It's- One step at a time. By the way, tadi
Aku jumpa satu gown kat sana. Gown tu yang gown memang sebiji gown merah tu. Panjang tu bawah. Tapi gown tu kat atas lah, so kita tahu harga dia berapa kan. Faham. Pandai kau. Damn. Weh, sumpah. Biasa kalau kau pakai koyak kot. Tapi Oh my god. sumpah. Weh, subat. Tapi ni Showkey tu. Sebab ada ropol ni. I think 3 layer. Kita belum selesai guys. Diorang masih meeting je. Sambil meeting, sambil shopping. Jalan-jalan Drogathon orang kata. Kau pula kacip. Jumpa kamera je kacip. Macam mana? Mak cakap set ni bukan untuk dijual. Ini untuk kita orang pilih. Comel. Macam pedofile sial. Revolt. Kau tengok ni. Tadi ada skirt kat sini. Mak cakap dah hilang, ada orang curi. Macam mana? Yang lain masih lengkap lagi. Kau sekolah tak? Sebab aku nampak orang yang Ada orang ke? tahu ya, aku sebab nampak dia macam pegang skirt kita kan. Rasa macam asal skirt tu nampak Macam familiar. tak apa, ada Mana perempuan tu? nak stick tu yang ni. Tak nampak. Tak nampak pun bodoh. Tak boleh tanya babi. Dah lah kat depan bodoh. Kau nak pergi bodoh. Asal kau gelak? Freezer kau. Tapi kau gelak babi. Tak ada bukti aku gelak. Kau sempat tak 8 bodoh. How many words in Najwa Hanim? 10. 10 out of 10. Okay, chicken. Tak, aku rasa ni bukan ni lah. Ni memang warna dia. Ni gaslighter number 1. Gaslighter number 1. Kacip. Kau yang kacip bodoh. Tapi aku sumpah okey. Ambil ni. Betul. Kata dimension tu kan? Kan sekarang ni kita ada grace je kan untuk mall runway. Kita tambah lah lagi. Betul, tambah lagi orang. Bagi nampak ramai. Tak fikir duit langsung ni sekarang. Tak fikir duit. Agak ada. Macam ada duit je semua kan. Kita perlukan dana. Tambah dana. Kenal tak siapa Saya tambah ada dana? kabel. Kenal tak siapa tambah dana? Tambah dana, saya ada kabel. Faris dah kenal juga macam gagging teruk. Kenal tak siapa tambah dana? Kau jangan buat-buat tak kenal. Terus sekampung kau. Excuse me. Tu cut out kan? Kapemu. Kapemu. Aku cakap mu dah tahu. Nanti baru. Red flag. Nak keluar dah Red flag. Bendera merah. Siaplah sikit. 我肚子饿 Say with me 我肚子饿。肚子肚子饿。 Yes 我肚子饿。你肚子饿吗？我肚子饿。Oh, tu tu. Tu tu. 我不要。我不要 apa maksud dia? 我不要 Aku cetau. 我不要 不要。Kalau I want 我要我要米饭。米饭米饭。我要米饭。 Yes Guys, I find something. It Cruella. Cruella rambut aku. Ni kat sini. Oh my god. Kita punya vet night buat kat mana? Pantai. Lepas tu kau cakap tadi? Ini semua kacip. Cara kau cakap kacip pun dah cukup kacip, babe. Tadi saya cakap kacip betul-betul. Kan betul kan kacip kan? Setuju. Kenapa kamera ni nak melekat kat muka kau ni? Ini pengarah-pengarah. Kau pengarah tadi vet night. Yang tadi tu awal-awal Dukun naik lah. Dukun night. Tadi lah Dukun night. Kita tak adalah vet night. Vet night ni dah tak dalim lah vet night. Dukun night, okey? Lepas tu kita macam ada persembahan aloha. Oh, takut Pakai kat pinggang. Aloha. Boleh. Wafat. Wafat lagi. Aloha. Cukuplah wafat. Nak tunjuk apa lagi? Nak tayang apa lagi? Kelapa. Kelapa. Nanti kelapa dia pakai kat sini, babes. Dengan skirt tu dia macam ni. Dia akan menjual diri. Takutlah dia tak jadi. Sekarang kan cara dia say hi kat aku, dia tengok aku, dia pusing. Terus kat aku. Aku terus macam Faham wafat? Kau je ada buntut. Ha? Ni reaction aku. Kemana apa? jom. So, sebelum baju kita kena curi lagi. Ya. Skirt kena curi. Aku baru nak ambil yang tu tadi. Jangan gelak-gelak ni. Kau yang kacip. Siapa ni? Tak lagi. Weh, aku beli idol aku punya. Woman Kuyau. Pun lah. Oh, Jepun Dio Nishikido. Ini mesti time konsert kan? Oh, ya tu. Jonis lah. Countdown konsert tahun 2006. Ada tadi ada orang. Tak, orang belakang kau pun.
Kau judge. Siapa je akan beli? Farhis. Mampus. Farhis. Gempak nak mampus. Siapa beli gempak? Kalau panas Cepat dekat gila kau kantin bertukar, tu, babe. Aku macam ni je weh. Sebab aku akan beli. Siapa yang akan beli? Kau yang kacik, dik. Aku dan orang-orang yang Betul. Kau macam abu, babi. Kau macam abu. Abu tu. kan dia ada banyak gold-gold. RM5 je, weh. 5 darab 15. Dia macam spek kau tu kan, Nim? Tengok. Ni kan gigit. Ha? Sumpah macam spek kau. Mana tadi aku ada ambil? Mana? Babi. Aku tak tahu, aku randomly. Kita tak ada tripod dah kelas kita. Untuk kau kan sebenarnya. Okay guys, seperti biasa, Farhis dia dah menggelupur dah tengok benda-benda ni. Sekali lagi ini bukan free review untuk JBR dan juga jalan-jalan Japan. Maaf cakap, ini duit sendiri ya. No sponsor. Estetik. Ya, yeah. Aku rasa kita kena pergi tempat perempuan dulu. Betul? Ani nak? Ni bahagian murah, bahagian mahal lepas. Bahagian mahal yang berjenama kan? Tak semestinya. Sangatlah GAY. Maaf Syangka. Aku rasa dah boleh buat compilation of ni cakap maaf Syangka. Aku rasa banyak weh maaf Syangka. So inilah baju-bajunya guys. Kita lihat ya. Baru terang sikit macam tu. Farhis pula suka aku pakai jarang-jarang macam ni. Slate. Dia buat muka guys, maksudnya dia setuju, dia memang suka aku pakai jarang-jarang. Sekarang kita tengah cari baju untuk Estella. Farhis dah jumpa style dia guys. It's giving London. Yes. Cepat berapa ringgit? RM5 guys. RM5 je ke? RM5 je. Mak cakap dah. Kita dah settle guys. Ni fashion show. Kalau tak ada anugerah fashion terbaik, aku memang jerit. Tak ada. Yes. Takkan Minion nak lawan fashion dengan Cruella. Mana? Takkan Minion nak lawan fashion dengan Cruella. Mampus lah. Mampus lah. Okay guys, kita dah habis adventure JBR dan JJC kita pada hari ini. Habis lah? Tak ada, tak tutup macam tak tutup. To be continue Kita akan ada vlog latihan back chase juga. Kau mainkan back chase je satu part. Aku yang ajar, kau tak aku yang mampu. Nampak? Ketua dia kat sini, kau jangan. Aku yang ajar. Kita pergi mana depan ni? Tilaf jom. Selif. I need sugar. Ya. Macam mana babe rambut kita? Kita pergi tengok Mr. DIY, kita pergi tengok macam mana. Ada tak? Let's go. Jom. Titik.